Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat cucur udang crispy makan panas crook crab cicah dengan sos Thai. Sangatlah sedap. Okay, first korang ambil daun kucai. Kalau tak ada boleh ganti daun bawang lah. Masukkan bawang merah, and then korang sagat carrot. Lepas tu korang masukkan toge. Kalau tak nak toge tak apa, boleh skip. Okay, tambah 2 cawan tepung gandum, setengah sudu kecil baking powder, sedikit kunyit, and then garam sikit. Lepas tu serbuk perasa sikit, masukkan 1 biji telur, and lupa tambahkan gula sikit untuk balancekan rasa lah. Gaul-gaul, and then korang ambil air yang dah isi ais untuk bagi dia betul-betul sejuk, yang baru tuangkan air kat dalam lah. Lepas tu boleh gaul sampai sebati. Dia tak pekat sangat, tak cair sangat. Lepas tu korang ambil senduk, korang ratakan sikit ke atas senduk. Lepas tu tekapkan dengan udang ke atas. Udang tu dah cuci bersih lah. Lepas tu boleh tolak dengan senduk lagi satu, masuk ke dalam kuali, and goreng sampai dia betul-betul crispy. Bentuk tak payah kisah, jadi bentuk love ke petak segitiga, bentuk roda pun tak kisah, sebab kita akan potong juga nanti. Okay, so korang boleh goreng lah one by one sampai dia betul-betul cantik macam ni, and sedia untuk dihidang. Nah, kita tolong kemel lah yang gorengkan. Aku nak potong bawang kat tepi tu. Lepas tu siap, bolehlah potong kruk-krak macam ni. Sangatlah sedap. Enak lagi best cicah dengan sos Thai dalam botol tu. Sangat cute. Korang boleh buat untuk morning nanti. Selamat cuba.